emocional, mas não vou com contação. Belo, vou viver a minha vida na ação. E na fonte dos tu casa, te dá dia, não dá. Hai, saya bersama Muhammad Mustaq. Ratna. Nama saya Maisara tapi orang panggil Mai. Kan? Muhammad Yus. Sabah Sarawak. Saya rasa macam nak join talent day hari ni sebab saya nak tunjukkan bakat saya untuk menyanyi lah. Untuk tunjuk bakat hobi saya kat semua orang. Sebab saya nak mencukil bakat saya dalam bidang. Kalau saya, sebab saya dah lama minat menari ni and memang saya enjoy lah nak menari ni. That's why kita orang nak masuk talent day. Sebab saya carilah lagu, saya sediakan baju. Lagu tu susah lah nak cari lah. Kalau saringan kita orang training macam push sangat. Lepas tu kalau final kita orang ada tambah-tambah lagu. So macam senang sikit sebab lagu tu macam pendek-pendek je lagunya. Tak, saya tak training. Saya tidur je kat rumah. Kita orang ada cikgu yang ajar yang dekat situ. Saya nak orang ingat tentang nyanyian saya yang saya tak tahu sedap ke tak, tapi saya nak orang ingat pasal tu lah. Saya nak orang nampak bila saya buat tarian, diorang akan ingat macam, oh macam ni tarian Sabah Sarawak. Penting untuk menunjukkan bakat diri yang terpendam. Hai semua, kembali lagi bersama saya Darwisha. Hari ini saya bersama dengan Taranjini, Lesh. Muhammad Ashraf. Nurul Nabiha. Ada banyak persembahan tradisional, tapi saya punya yang favourite tu yang tarian Zapin. Dia orang very smooth and very going with the flow, and everyone was very cooperative with each other, and I can see the teamwork over there. So everyone was very supportive with the dance also. Yeah. Silat. Sebab saya suka cara dia orang persembah. Bagi saya, semua persembahan memang menarik, tapi yang menarik perhatian saya adalah persembahan pada Yusri. Someday like this, they can find their own passions, and they can, in future maybe if the studies doesn't work out, it can help their career lah. Sebab untuk orang kata misi masa lapang untuk tak mematikan masa lah. Yang pertama untuk meyakinkan keyakinan diorang untuk berada ke hadapan, cuba sedaya mungkin diorang tak perlu fikir kalau diorang menang ataupun kalah, tapi diorang cuba sedaya mungkin. Dan selain itu, diorang mengeluarkan bakat yang diorang ada. Walaupun bagi diorang tu biasa, tapi bagi semua tu adalah bakat yang besar yang diorang ada. Cikgu Hidayah, Cikgu Izzati. Okay, cikgu tengok untuk edisi kali ni, murid-murid lebih kreatif, persembahan lagi menarik berbanding yang sebelum ni. Jadi cikgu rasa macam puas hati sangat untuk kali ni. Yang penting enjoy. Ya, ada. Tadi ada persembahan daripada pelajar perempuan nama Ayuni dan juga Alisha. Akila. Dia membuat satu persembahan yang sangat menarik dan mampu membuatkan bulu roma saya naik. Sampai ternaik ya? Ya. What's up, gang? Cikgu PF takkan tak tahu. Wait.